Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni kita sambung lagi haul. Video sebelumnya kita buat haul baby-baby punya item kan. So, untuk video yang hari ni pula kita nak buat haul untuk ibu pantang pula. Barang-barang ibu pantang. Tapi tak fully lagi lah barangnya. Ada lagi benda-benda yang saya tak beli. Untuk next pula lah nanti kita share. Okay. So, dekat sini banyak jugalah item yang saya beli awal ni, yang mana saya rasa nak pack masuk dalam beg hospital je. So, jom kita tengok satu-satu apa benda yang saya beli untuk saya punya barang lah. Okay. So, first item ni saya beli tudung sarung. Tudung sarung nak bawa pergi hospital. So, saya ambil 2 pieces tudung sarung. Untuk gili-gili ke hospital kan. Baju, kita dah pakai baju pink polka dot. So, tudung tu lah kena ada extra kan, takut berbau ke apa ke kan. Okay. So, ni saya ambil ni apa yang ada, apa, jasmine tudung jasmine tu. Yang ini. Tudung dia jenis macam ni. Dia bukan jenis bergetah macam yang ni tau tak. Sekejap saya try pakai. Yang ni dia macam ni. Bila kita pakai tu dia kena macam lipat macam tu. Gitu. Kalau nak rasa ketat sikit, kita kena pin jugalah kat bawah ni. Sebab dia buat random kan untuk orang yang muka lebar apa semua. Macam saya ni muka kecil, so dia nampak longgar sikit lah kat bahagian sini. So saya ambil 2 light. Ni yang saya ambil yang ni warna cappuccino, jasmine punya, and ni warna hitam. Lepas tu untuk ibu pantang juga, sebab saya nak bawa juga ke hospital stocking. Jadi kena beli siap-siap lah kan, untuk nak pack masuk dalam beg hospital. Jadi saya ambil teruslah banyak. Ini dia buat macam set tau. Dapat 4 pieces, harga dia, alamak lupa harga dia. Nantilah tak dekat description box. So ni corak dia pink dengan mocha gitu kan. Macam ni. Ni. Dia bukan yang jenis berbulu tau. Mula-mula tu saya tengok yang jenis berbulu tu, tapi risau takut berjalan dia licin. Kalau pakai slipper tak apalah kan. So saya ambil jenis ni lah. Dia tak berbulu sangat tapi dia tebal. Kiranya kaki kita tak sejuk lah kan. Kaki ibu bantang ni kena jaga kan. Okay, so ni ada 4. Ada yang kosong, ada yang corak. Lagi saya ada beli juga ni colostrum collector. Okay, yang ni colostrum collector. Kita kemek-kemek sikit. Yang ni kedai yang sama sekali dengan baju baby yang 3 pasang hari tu. So, dalam satu kotak ni kita dapat 2. Saya rasa 2 pun dah cukup lah kot untuk bawa pergi ke hospital kan. In case kalau baby kuning ke apa ke, terpaksa duduk dalam vibrator ke, ataupun saya kena terberanak awal ke, baby premature ke apa ke. So, benda ni kita boleh guna untuk kita kumpul kita punya kolesterol. So saya spare 2 je. Mula-mulanya ada tengok yang satu jenama tu macam mahal sangat, 40 lebih. Tapi kita pun tak tahu kita akan guna ke tak, sempat guna ke tak. In case kalau baby tak ada apa-apa masalah, dia akan serah kat kita menyusu terus kan. Kalau tak dapat nak menyusu terus je, kita akan guna. So saya beli yang murah sajalah. Yang ini RM10 je dapat 2 dalam satu kotak. So okey lah kan. Tak mahal sangat. Kalau tak guna pun tak larat sangat. Kumpul kolesterol jenis ni dia orang cakap lagi senang. Ni yang jenis macam tube tu. Dia bukan shrink punya, dia jenis tube. Bila jenis tube ni kita cuma buka dia punya mulut atas tu, tadah aja. Saya tak nak buka lagi sebab benda tak guna kan. Tapi dia macam ni lah kalau korang perasan. Jenis tu kan, tube tu. So kita buka dia punya penutup ni, kita picit ataupun mermat kita punya breast. Lepas tu nanti kolesterol tu akan masuk lah dalam tu. Kumpul, lepas tu bagi dekat anak. Macam tu. Saya beli lagi barang lain, wala, untuk saya buat hospital. Kenapa saya ambil jenis ni? Sebab dia
Jenis yang macam ni dia kain dia tak tebal sangat, nipis je. So kau nak masukkan dalam beg hospital tu tak makan ruang sangat lah. Sebab tuala yang saya guna ni tuala tebal. Kalau masukkan dalam beg hospital tu memang dia akan padat sangat, makan space. So jenis ini taklah makan space sangat. Dia tak besar pun, dia kecil je. Kalau kita letak tu mungkin labuh dia tu paras atas sikit pada lutut lah, macam tu. Okay, nak guna kat hospital, kita mandi kat dalam tu, nak lap pakai baju terus kan. So tak ada keluar-keluar, so tak masalah. Okay, next ni saya beli tu untuk lap breast pump white. Ni untuk lap breast pump lah, sebab saya tak cuci lagi pun breast pump ni. Nanti untuk next video tu lah kita cuci breast pump apa semua. Tapi yang ni saya akan bawa pergi hospital juga, sebab tu saya beli siap-siap tu. Sebab nak pergi hospital, in case kalau nak kena pump susu ke apa ke kan. So standby je lah. Untuk nak lap, kita nak jalan pergi ke sink dia apa semua, mungkin jauh ke apa ke. So kita ada yang ni dia selamat. Kalau kita lap pun kita tak basuh dengan bilas dengan air pun dia tak ada masalah. Katanya macam tu lah kan. Okey, lagi apa lagi saya beli, ini adalah macam essential jugalah untuk saya berpantang. Kira kegunaan dalam pantang. Tapi mungkin kalau kat rumah tu saya habiskan je lah benda ni. Kalau kat rumah kan. Ni saya beli sebab dia travel pack, jadi kita boleh bawa pergi hospital. Sebab nak bawa pergi hospital, saya ambil yang travel pack lah. Dia ni dalam satu set lah, one set punya Bidara. Ni Bidara punya body care untuk mami-mami dalam pantang. Gitu. Okay, dalam ni dia ada apa? Ada 5 item kat dalam ni. Satu ni dia punya shampoo. Ini dia punya gel mandian. Ini air semburan Bidara. Yang ni katanya sembur dekat bantal ke apa ke sebelum kita nak tidur, macam tu. Lepas tu ni dia bagi minyak daun Bidara. Minyak ni aromaterapi. Aromaterapi gitu. Last sekali ini dia punya balm. Balm ni boleh lah kalau korang pening ke apa ke kan, sapu je lah. Tengok bau best tak? Sedap bau dia. Dia berangin. So kalau macam pening-pening dekat hospital kan, boleh ambil ni, calik sapu gitu. So compact lah, sebab dia pack kecil travel kan. Ini bukan kata bawa pergi hospital je. Kalau kata nak balik kampung ke apa ke, okey juga ni. Next, barang seterusnya, yang ni saya beli sikat rambut yang fold punya. Senang untuk nak bawa pergi hospital, sebab sikat rambut yang ada kat rumah semuanya gajah-gajah punya size kan. Okay, so ni saya nak guna, nak sisir rambut dekat sana. So saya belilah yang jenis lipat macam ni, compact kecil kan. Dia boleh lipat-lipat gitu. Lagi ini saya beli berus gigi. Yang ni berus gigi pun jenis lipat juga, yang senang kita nak bawa pergi. TikTok ada macam-macam jenis jugalah berus gigi untuk bawa travel kan, senang. Ni macam tu. Kat sini gitu. Memang sesuai untuk travel. Lepas tu dia punya berus tu pun lembut. Saya memang suka jenis lembut punya. Apa? Kalau pakai yang keras-keras, gusi sensitif, dia akan berdarah. Senang macam ni kan, dia lipat. Lepas tu masuk dalam case dia, and then tutup. Balik.
Gitu saja. Lepas tu dia ada bagi macam bag juga. Posh bag dia kan. Kalau nak guna boleh lah. Kalau tak nak guna pun tak apa. Gitu. Bawa pergi hospital. Lagi saya beli cardigan. Saya beli satu je cardigan sebab mungkin tak akan pakai sangat pun. Dekat hospital takut dapat tempat yang dekat dengan aircon ke apa ke, nanti kan sejuk. So saya ambil lah. Ngam-ngam betul So macam dia free size, tapi dia punya free size tu macam ngam dengan badan. Ini kalau orang berisi-risi sikit ni tak sesuai jugalah kot. Jenis knitwear ni kalau sejuk-sejuk tu dia selesa tau. Saya suka kalau jenis macam ni. Ini habis pantang pun boleh je nak pakai keluar kan. Nice. Ni nak pakai dekat hospital kalau sejuk, ataupun nak pakai time nak going home pun okey je. Selesa lah. Dia tak ada butang. Dia memang sauk macam tu je. Nama cardigan kan. Memang tak ada butang langsung. So saya ambil satu sajalah cardigan. Lagi saya beli apa lagi untuk keperluan saya berpantang. Ini adalah The Herbs punya The Herbs punya cream lotion. Ni mustajab tu lah kan. Yang ni saya ambil yang lime ginger punya. Yang ni memang sesuai untuk postnatal. Ni saya nak bawa pergi hospital juga, untuk kalau macam badannya nyeri ke apa ke, kita boleh lah sapu-sapu dekat bahagian badan yang tak selesa tu kan. Gitu. Lagi saya beli ni banyak jugalah saya ambil apa orang panggil, nursing bras untuk ibu-ibu menyusu punya. Bra untuk ibu-ibu menyusu. Sebab saya tak ada langsung bra untuk ibu menyusu, so saya beli jugalah. Ni dekat mana saya beli dekat, ni bukan dekat TikTok ni, rasa saya beli kat Shopee ni. Dia ada cangkok untuk kita buka time nak menyusu. Itu kita tutup balik macam tu. Senang lah kan untuk menyusu. Okay, saya ambil 4 warna. 1, 2, warna apa tahu, macam kelabu macam tu lah. Satu kelabu biru, merah dengan hitam saya ambil. Bukan bra saja, saya ambil satu set dengan dia punya spenda. Spenda dia tu tak ada saya, sebab saya tengok dia jenis macam ni. Dia punya bahagian sini dia macam V macam tu kan. So untuk mami-mami yang Caesar tu, benda ni kalau kita pakai, sebab saya dah test pakai dah. Masa buka nak review tu saya test pakai dah. Kalau pakai tu dia tak akan kena dekat kita punya jahitan Caesar tu. Dia rendah. So dia turun bawah dengan kita punya itulah. So saya ambil warna sama macam warna bra tu jugalah. Next item saya beli untuk nak bawa pergi hospital jugalah ni rasanya. Ini adalah ini dia, easy warmer untuk kita tuam-tuam dekat kita punya badan. Dia ibarat macam tungku tu, tak payah nak cucuk-cucuk cas apa semua. Dia dah memang auto akan jadi warm. Next item saya beli, ini adalah pengukur nipple brush. Ni saya standby beli awal juga. Okay, macam corong ni, kau nampak tak macam dia luas. Tapi kalau macam kita punya brush, dia punya puting tu tak ngam dengan corong tu. Dia tak ngam, sebab tu kita kena ukur kita punya puting. Lepas tu tambah dengan 4. Lepas tu itulah ukuran puting kita untuk kita beli insert tu yang sesuai dengan corong ni. Bila sedut tu, sedut susu tu, dia ngam je pergi. Jadi susu tu
dia dapat keluar dengan baik. Macam tu lah dari apa yang saya faham dia ajar. dekat Instagram saya tengok kat TikTok saya pun ni silikon. Dia bagilah juga sekali dengan tape tu tapi tak tahulah, mungkinlah tak guna sangat tape tu kot. Next item ni saya beli batik, tapi saya tak ambil kain batik yang jenis loose macam tu dah. Dulu sebelum ni, masa dulu beranak kan, anak saya yang 2 orang tu, saya jenis tak reti pakai kain batik tu tau. Bila pakai tu memang dia kerja nak melondeh, nak melorot lah kan. Pula dapat pula batik-batik pula yang jenis dia bukan 100% cotton pula kan. Lagilah senang nak melorot. So yang ni saya beli yang jenis dia ada getah siap kat sini. Getah siap ni tarik je sampai ke atas tu. Okey dah. So sebab saya langsung tak ada kain batik, memang saya jenis yang tak pakai kain batik. So saya beli 4 helai lah. Kain dia besar tau, bukan saja besar tapi labuh. Untuk orang yang tinggi pun okey lah. Macam saya yang pendek ni kena tarik sampai ke atas sini, lepas tu kena macam lipat sikit baru dia ngam. So ni lagi, saya tak nak ambil corak apa, saya bedal je. 4 je saya ambil untuk gila-gila, sebab nanti bukan nak pakai dah pun. Okay, lagi saya beli juga slipper untuk nak bawa pergi hospital. Saya tengok ramai mak-mak share slipper ni okey nak pakai kat hospital kan. Nak masuk bilik air apa semua, dia tak licin sangat. Harap-harap betul lah tak licin kan. Saya tak tahu lah ngam dengan kaki saya ke tak. Saya main ambil je ni. Besar jugalah daripada kaki. Tak apalah, boleh lah. Sebab saya tengok yang review tu ada cakap kena ambil besar sikit daripada saiz yang kita biasa ambil. Sebab dia kan macam melengkung ke dalam macam tu kan. Takut kalau kita ambil yang kecilnya, dah jari duduk atas lengkung-lengkung ni pula nanti kan. So slipper ni murah je, tak sampai 10 pun rasanya. Next saya beli ni juga. Ini head cap. Untuk kita keringkan rambut. Ni saya rasa macam nak bawa jugalah ke hospital. In case badan dah rasa tak selesa, nanti kan nak mandi ke apa kan. Sebab saya kalau sehari mandi tak basah kepala, saya pening. So kalau rasa kuat pergi bilik air mandi basah kepala tu, nak sekup lah untuk lap ni. Fiber dia menyerap kain elok ni, jenis fiber dia. So senang lah kita ni je. Sebab saya beli tuala yang nipis. Tuala nipis tu sekali lap badan je dia dah habis. Next barang seterusnya ni saya beli pad, maternity pad untuk pakai yang masa pantang nantilah. Tapi nak bawa pergi hospital juga kan. So kita beli yang ni, yang pad ada berapa pieces? 20. Yang ni ada 20 pad kat dalam ni. Tengok macam besar jugalah, longer and white bag. Saya ambil yang jenis macam ni banyak sebab apa? Bila kena scissor tu kan ada tengok orang share pad yang jenis panty punya tu kan. Tapi risau sebab ada juga yang cakap kalau scissor nak pakai pad macam tu leceh, sakit, dia menggeser kan. So kita ambil lah yang macam ni. Yang ni Momo House punya lah kita ambil. Ada 20 kat dalam ni. Tapi saya try juga beli yang pen punya. Yang ni saya beli yang dekat Manjaku tu, yang sekali barang anak saya itu. So kita ambil yang ini yang ada 2 pieces je. Nak try jugalah kan pakai. Kalau betul sakit, kita tak beli dah lah. Kalau tak sakit, nanti saya suruh suami saya beli. Item seterusnya saya beli juga flask air untuk nak bawa pergi hospital. Okay, saya ambil ni yang 1 liter saja, kecil je saya ambil. Untuk bawa pergi hospital. Sebab saya suka minum panas-panas. Kalau macam
time pantang kan, saya suka minum panas. Kalau kat rumah kita dah ada menapis air, kita tak kisah sangat. Tapi ni kalau kat hospital ni nak kena ada bawa air panas juga kan. Tengok ramai orang share cakap flask ni okey, tahan panas lama apa semua. So kita ambil lah yang jenis ni, 1 liter punya. Dia ada yang besar pun ada juga, tapi saya ambil 1 liter cukup lah kan. Saya seorang je nak minum air panas pun. Last, ini item yang saya rasa macam saya tak baloi sangat lah beli kan. Sebab masa beli tu dia tulis 100 pieces dapat dengan harga RM6 termasuk postage dia jadi RM9. Tapi bila dah dapat kau sekeping je dia bagi. Ini untuk plastik untuk letak pack yang ada kesan-kesan darah tu. Bolehlah kita masuk dalam plastik ni. Buang kan sebelum nak buang. So dia tak adalah nampak sangat sebab dia warna pink yang terang macam ni kan. Tapi itulah, dapatnya sekeping je dengan harga RM6. Dah kena scam dah dengan kedai tu. Dah malas dah nak beli lain. Rasanya nanti kan saya guna plastik nappy bag anak saya je lah. Okay, so korang itu sajalah barang-barang untuk ibu punya. Tak banyak pula, sikit je barang saya. Lepas tu InsyaAllah nanti saya nak tambah lagi ni. Ada beberapa item lagi nak tambah untuk guna dekat rumah punya pula kan. Yang ni saya beli yang mana saya nak plan bawa pergi hospital je. Ada item apa lagi yang akan kita beli, nanti saya akan share lagi lah kat next video. Kalau saya sempat lah and larat lah gitu. Kalau tak sempat and tak larat, tak ada share lah kot. Sebab saya pun tak tahu saya akan terberanak bila kan. Terawal ke, terlambat ke. Saya harap kalau boleh biar dia betul-betul ngam dengan due dia lah. Due saya 19 bulan 8. Tapi kalau kata doktor suruh saya beranak awal juga, belum cukup due, terpaksa lah kan. Sebab kita pun tak tahu. Tu semua bergantung pada keadaan. Saya harap semuanya dipermudahkan lah. Tak ada lah masalah apa-apa. Apa dah mengandung usia-usia lewat ni, dia punya faktor risiko tu dah banyak kan. Lepas tu pula bila check up ke apa ke, mesti doktor akan pantau lebih sikit. Kalau nampak berisiko sangat, dia orang akan suruh awal lah due dia tu. Apa pun, doa banyak-banyak biar semuanya berjalan lancar dan memudahkan. Tu je. Okay korang, so saya rasa itu sajalah video kita kali ni. Next video mungkin lah kemas-kemas, bersih-bersih, cuci-cuci baju apa semua. Itu sajalah. Okay korang, see you next video. Bye bye.